Patutkah anda guna Clomid untuk masalah suka hamil tanpa sebab jelas ataupun unexplained infertility? Mari kita tengok fakta. Clomiphene citrate atau Clomid adalah ubat kesuburan yang biasanya digunakan. Ia berkesan untuk wanita yang tidak ovulasi dengan teratur. Tetapi bagi wanita dengan masalah kesuburan tanpa sebab jelas atau unexplained infertility dan kitaran haid normal, hasilnya kurang baik. Kadar kehamilan setiap kitaran hanya 5 hingga 6%. Selepas 3 kitaran, kadar kehamilan kumulatif cuma 22%. Kajian menunjukkan ia tidak lebih baik daripada tunggu secara semula jadi. Kebanyakan kehamilan berlaku dalam 3 kitaran pertama. Jika tidak berjaya, peluang akan menurun dengan banyak. Guna Clomid lebih 6 bulan tidak menambah peluang hamil, malah boleh menambah risiko seperti lapisan rahim yang menipis, panas badan dan perubahan emosi. Sebab itu pakar sarankan Clomid untuk wanita yang ada masalah ovulasi, bukan untuk kes yang tidak dapat dijelaskan. Jika perlu, rawatan gabungan Clomid dengan IUI lebih berkesan atau pilih pemantauan semula jadi. Jadi jika anda ada masalah kesuburan tanpa sebab jelas atau unexplained infertility dan kitaran normal, Clomid sahaja biasanya tidak membantu. Bincang dengan doktor anda tentang IUI atau pilihan lain yang sesuai.